Ni acap Okey, hari ni Cik nak tunjuk pokok ni kalau kau ambil daun yang ni salah ni. Kalau dia tumbuh sendiri kau apa kau dia tak apa. Jangan kau potik salah, kau proses pun salah. Daun ni yo. Tapi kau buah tak apa. Jadi Cik nak tunjuk ke kau cara masak Maggi buah pokok biak ni. Cara tapi kau nak carilah. Macam ni kan. Tu. Nampak tak? Ni buah ni. Yo, kau nak potik. Ni buah daun salah, buah tak apa. Kena cari lagi Kau ada kejap. Ni ada lagi tu, ada tu. Ni nampak. Ada lagi tak? Kau ada. Ni buah Acik akan tunjuk macam mana kita masak Maggi. Sedap ni. Tapi kena ambil cuk ubi sikit lah. Tengok belakang rumah cuk ubi pun dah tak ada dah ada sikit boleh lah. Payah buat kerja. Balah tangan pegang tunjuk kau budak-budak KL. Jadilah. Ambil betul-betul pucuk ni pucuk ubi, ni buah pokok biak tadi ya. Okey, Cik nak tunjuk ke kau macam ni lah kehidupan orang kampung. Masak Maggi, makanan keliling rumah. Ni satu lagi tapi tak cukup tangan Macam mana Cik nak pegang ni? Kejap. Tak ada bawah tu. Ni pokok lidah boyo. Budak-budak KL macam kau tak tahu ni tu. Ambil dua macam ni kan. Ni buah pokok biak. Tu cuk ubi sikit. Jom kita Cik tunjukkan cara orang-orang kampung masak Maggi. Ni lah raman dia ada biji dalam ni ya. Tapi kita buang biji ni nanti kita korek lah. Payah Cik nak buat kerja sebelah tangan Okay, ni lidah boyo tadi yang kita siap-siap tadi kan. Ni pucuk ubi. Ni buah pokok biak tadi kita dah potong-potong dia tak boleh letak banyak ni, dia masam. Kita guna piuk kocik ya. Lepas tu kita lobur lah dalam ni Biarlah buat kerja sebelah tangan macam ni lah deh. Air ni jangan nyak dia yang berpatutan lah, yang berpada-pada mengikut pembungkus Maggi tu. Lepas tu api kocik sebab apa Cik Goma buka api kocik sebab sampai lah kita buat benda-benda lain kan, tak terkosor-kosor, tak tergoro-goro. Tadi Cik Goma nak masak Maggi kan, kosan ni Maggi kari tu anak Cik dah habis kan. Ayo betul lah, tinggal ni ayo buat lah mi goreng pun mi goreng lah. Mau karung betul lah. Ni kan kau kena patah macam ni kau nampak ni yang bersambung kan. Cik Goma patah dalam macam ni supaya panjang itu sama rata. Nanti kalau kau nak nyonyot itu tak ada lah panjang mana kan, kau nak sodot itu macam ni kan, kau patah kan. Ni kau masuk kan. Lepas tu kau tunggulah dia mengelogak. Api kocik kau, api besar kau sama ya dia. Bila mendidih tu dia 100 darjah Celsius ya. Melainkan kau tangkup, tutup benda ni kan. Dia dah jadi pressure cook. Okey, ni dah nak lombik dah Tapi jangan lombik Bila kau Goma makan yang lombik-lombik tu kau tak sampai 2 minit tu. Ni pucuk ubi ni lidah boyo ni tadi buah biak tadi ni padan lah ni. Lepas tu kejap ya, kita tutup api dulu. Lepas tu kau curah kan pampang mau garpu ni lepas tu kau curah kan dia kan. Tapi air tu janganlah kau habis kan, tinggallah dia sikit. Segala perancah ni kan kau campak dalam ni. Kejap ya, ada lagi ni. Ni minyak kicap sos ya, picit ni dah kena boleh tripod lah apalah, kena tukar kerjaya Cik ni kan ni. Ni lepas tu kan ada air sikit tu kan. Jadi dia memudahkan lah kita gincur-gincur ni Kau tu tak apa gincur tu, gaul. Jadi orang KL yang duduk Ampang apa semua tu kan, yang duduk Rauk pun kau save lah video Cik cara masak Maggi tapi Maggi kari tak ada. Jadi lah Maggi goreng pun Maggi goreng lah macam ni jadi ni lah dah kejadian ni. Ni buah dia ni, pokok biak tadi ni. Ui, sedap ni, dia masam-masam. Sedap. Piuk beli mana piuk? Tak ada beg-beg kuning dah. Piuk ni kau beli kedai RM2 je. Guk kemek dia kau umban kan. Ni acap